Helmet yang bau macam apa, kandang ayam. Tak lah, helmet kepam lah. Ni helmet lama dah aku pakai. Jadi dalam dia mesti dia ada wear and tear lah. Span jadi nipis, bau dia, ya Allah. Apa takkan basuh punya helmet ni. Melainkan helmet-helmet yang baru yang boleh buka dia punya padding lah. Macam helmet ni contoh ARC Astro, dan banyak lagi helmet yang murah yang tak boleh nak cabut dia punya padding. Aku dah jumpa satu span helmet ni, pelapis helmet yang boleh basuh, boleh buka, boleh pasang balik. Oleh sebab tu aku dah tak risau lah kalau nak ride pakai helmet ni. Aku bawa je span ni balik. Jadi tak ada lah helmet ni longgak-longgak, helmet ni jadi macam pakai tak best, bau kepam. So pakai span ni kita boleh jadikan ride kita lebih nyaman. Masukkan saja, okay. Apa suka hati apa nak pasang belah luar span ke, nak pasang belah dalam span ke, boleh juga. Macam aku suka pasang macam ni je, senang. Ikut mana span apa yang nipis. Dia cover semua. Bentuk dia tu memang untuk mengcover semua kawasan. Jadi pakai pun mudah. Tak goyang, dia tak longgak dah. Kedap dan padat untuk kita punya helmet. Dapatlah rasa feel helmet baru, tapi taklah 100%. Span ni bawah pada RM15, tak silap aku. Apa cek dekat beg kuning. Apa boleh tengok dekat beg kuning.